Saya agak gemuruh lah. Sebab orang kata apa, ini majlis yang bukan majlis kecil lah. Majlis yang besar bagi apa? Bagi saya. Saya harap berjalan dengan lancar. Dan mohon doa sampai ke akhir hayat. Okay, itu saya. Adalah manusia yang paling beruntung memiliki kamu. Kau tiada habisnya menyayangi aku sepenuh hatimu. Cinta yang luar biasa ku serahkan pada dirimu. Wahai Muhammad Adam bin Muhammad Nasir, Ya, saya. saya mengahwinkan dan menikahkan dikau akan anak perempuan saya, Nur Atirah binti Abdullah, dengan mas kahwinnya sebanyak RM100 tunai. Saya terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Kala cinta sesungguhnya sekuat hati ku kan menjagamu demi cinta seutuhnya. Ku kan berjanji seumur hidupku takkan lelah mendampingimu. Kau tiada habisnya menyayangi aku sepenuh hatimu. Cinta yang luar biasa ku serahkan pada dirimu. Kala cinta sesungguhnya sekuat hati ku kan menjagamu demi cinta seutuhnya. Ku kan berjanji seumur hidup takkan lelah mendampingimu. Selamat pengantin baru untuk anak anda Nur Atirah yang disayangi bersama Muhammad Adam. Tahniah kepada adik saya Nur Atirah binti Abdullah. Kalau ada apa-apa masalah, berkongsi. Semoga perkahwinan ini menjadi satu titik mula untuk kehidupan yang lebih bermakna. Semoga kekal sehingga syurga. Doa ibu dan ayah dirahmati dan mendapat anak-anak yang soleh dan soleha. Dan tahniah kakak. I love you. Tahniah kita baru. Kan berjanji seumur hidupku takkan lelah mendampingimu.